Alhamdulillah, hari ini saya dengan ditemani oleh ramai daripada Yayasan Mihrab. Kita hari ini memasak bubur lambuk di Masjid Wawasan Kampung Pogor 2, Segamat, Johor. Dan Alhamdulillah hari ini perjalanan semuanya lancar dari segi prosesan makanan, penyediaan makanan, bahan-bahan. Alhamdulillah Allah mudahkan, dan cuaca hari ini pun kita nampak sangat-sangat bagus. Kerja-kerja ni sebenarnya kita mulakan sejak daripada semalam lagi. Kita mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, dan pagi tadi kita mulakan untuk proses meriwang, dan kerja-kerja untuk menumis kita dalam 1 jam yang lepas. Dan sekarang ni kita tengah dalam tunggu proses untuk menunggu bubur ni jadi melegak lah daging. Saya bersama dengan seluruh warga daripada Yayasan Mihrab, kami berbesar hati untuk bekerjasama dengan Masjid Wawasan Kampung Pogor 2 ini, kerana kami dapati di masjid berkenaan, masjid ini terdapat ramai daripada golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Jadi sebagai hasrat untuk kita sama-sama berkongsi kegembiraan bersama dengan penduduk warga-warga yang ada di sini, kita bersetuju dan juga telah berbincang dengan masjid, ahli karya masjid, yang mana tujuan lain adalah untuk kita sama-sama berkongsi rezeki, untuk kita berbuka dengan makanan bubur lambuk. Mudah-mudahan dengan asbab penyediaan bubur lambuk ini dapat kita berkongsi makanan bersama dengan penduduk-penduduk yang kurang berkemampuan di masjid ini. Pada kali ini kita bersama dengan seluruh tim Yayasan Mihrab, kita selain daripada masak bubur lambuk, kita masak hari ini 2 kawah. Kita juga turut menyampaikan juga kit-kit jenazah kepada ahli karya masjid. Mudah-mudahan dengan penyediaan pemberian kit jenazah ini, sumbangan ini dapat membantu karya masjid untuk menguruskan jenazah-jenazah yang memerlukan bantuan penyediaan kit jenazah. Di samping itu juga terdapat aktiviti qasidah bersama dengan kerjasama dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat, SMK Segamat, untuk program tadarus yang akan dijangka bermula selepas asar dan akan dijangka tamat sebelum berbuka puasa. Di samping kita ada juga pemeriksaan kesihatan secara percuma kerjasama dengan klinik Dedi dan juga daripada Dedi Dental Clinic sebagai check up untuk kesihatan pemeriksaan gigi. Dan tak lupa kepada anak-anak muda, kanak-kanak khususnya, kita ada menyediakan juga pemberian sampul duit raya. Walaupun kita dalam Ramadan, kita telah pun memberikan bantuan dalam bentuk angpau duit raya. Dan kepada kaum lelaki, kita ada menyediakan pemberian kain plekat, dan kepada kaum-kaum ibu kita memberikan juga sumbangan dalam bentuk telekung. Jadi mudah-mudahan dengan asbab ini kita dapat lihat masjid ini mudah-mudahan akan terus dimarah pada masa akan datang, dan generasi-generasi muda dapat menggunakan kesempatan yang ada untuk kita belajar kerja-kerja khidmat masyarakat. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh para penderma, penyumbang, penyimpak yang bersama-sama dengan Yayasan Mihrab. Tidak lupa juga kepada klinik Dedi sebagai rakan strategik, Dedi Dental Clinic, dan tak lupa kepada seluruh Ultimate Bikers yang hari ini hadir, kumpulan motor berkuasa tinggi yang sama-sama menyumbang tenaga untuk memasak bubur lambuk ini. Kita doakan mudah-mudahan pada semua para penghifat, penderma, termasuk penyumbang tenaga ini, Allah berikan rezeki yang berpanjangan, kesihatan yang terus sepanjang hidup, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, dan kejayaan di dunia dan akhirat, insya-Allah.